Zaman sekarang ni memang kita susah sebenarnya nak cari seseorang staff yang betul-betul bertanggungjawab. Memang dia punya hati tu untuk kerja. Dia memang bagi kesemuanya untuk kerja dia. Apa yang saya maksudkan ialah, katakanlah dia seorang yang receive barang, stok. Dan bila stok tu sampai, ada setengah tu dia lebih ambil jalan mudah untuk sign terus tanpa periksa satu-satu item. Ya, benda ni mungkin nampak small thing, tapi ini akan efek kita punya syarikat juga. Katakanlah barang yang kita pesan ialah 100 unit. Lepas tu dalam bil pun 100 unit. Tapi dia tak kira satu-satu sampai 100. Betul ke barang tu kita terima 100? Katakanlah kurang 5. Dah berapa dah kat sana kita punya kos yang kita rugi? Betul. Dan mungkin dia rasa benda ni susah. Alah, nak kena kira ke 1, 2, 3, 4, 5, 6? Susahnya. Kepada orang yang tak ada tanggungjawab, dia akan ada sifat yang macam ni. Yang jenis ambil mudah. Sebab benda ni, ya kalau 5 katakanlah satu unit barang tu ialah RM50. 5 darab dengan 5 dah jadi berapa? 200. Katakanlah satu unit tu dah RM50 kos dia. Dah jadi 250. Dah rugi dah kat sana 250. Yang tu ialah kita punya kos. Bukan lagi termasuk dengan kita punya untung apa semua. Kalau kita dapat 5 tu kita jual, kita markup harga, dah dapat berapa dah kat sana untung. Betul tak? Tapi kita tak dapat untung, modal pun tak dapat, rugi lagi 5 unit. Betul tak? Cuba-cuba kita fikir-fikirkan benda ni. Jadi jangan ambil mudah benda ni. Kita buat kerja ni memang kita kena amanah. Kita kena ada sifat di mana kita kerja ni, syarikat ni ialah syarikat macam kita punya. Ya, syarikat ni bukan kita punya. Tapi kita kerja dekat sini, kita kena anggap syarikat ni ialah macam tempat kita. Macam kita punya syarikat juga. Katakanlah kita owner syarikat ni. Apa kita punya tindakan, apa yang kita punya action yang kita nak ada. Mestilah kita nak, okay, saya dah dalam bil ni memang kita order 100. Apa yang kita nak sebenarnya? Okay, saya kena pastikan 100 lah. Tak bolehlah kurang, betul tak? Kalau kurang rugilah. Kita kena ada sifat yang bertanggungjawab yang macam tu. Zaman sekarang, maaf nak cakap lah, kebanyakan staff dia cincai, ambil mudah je benda-benda ni. Sebab bos pula sibuk. Takkanlah bos nak pergi cek tiap-tiap hari benda ni betul ke 100, pergi cek pula. Tu kalau dia buat kerja tu baik, tak payah ambil staff, betul tak? Jadi bos pun dia busy, dia tak boleh nak cek satu-satu orang punya kerja. Jadi kepada adik-adik kat luar sana, tolonglah ada sifat yang bertanggungjawab, amanah. Sebab kita kerja ni kita dibayar. Gaji kita tu biarlah kita dapat gaji yang bersih. Tak ada gaji yang mana kita kerja tak amanah, cincai-cincai. Lepas tu kita dapat gaji tu, tak rasa ke gaji tu bersih ke gaji ni. Sebab kita buat kerja pun lebih kurang, kita tak betul-betul ambil tanggungjawab tu. Tolong ya adik-adik semua, tolong ada sifat yang bertanggungjawab. Walaupun ni bukan kita punya syarikat, tapi ni ialah tempat kita cari makan. Jadi kita kena buat kerja betul-betul amanah.